Siapa-siapa yang terbaik tu jawab dengan Tuhan dulu. Dia ingat nak lepas di dunia ni. Dunia tak lepas, akhirat tak lepas. Saya lepas dah sebab saya dah buat dalam bidang kuasa saya. Saya telah laksanakan perintah Tuhan ke atas saya. Faham tadi? Tak payah faham. Dan tiap-tiap orang, tiap-tiap kita manusia dihantar ke dunia ada tanggungjawab. Ada apa? Tanggungjawab sebagai khalifah ni kan. Peranan tahu ni tanggungjawab dia macam ni. Tiap-tiap saat, tiap-tiap detik dalam kehidupan ni kena cari jalan macam mana aku nak laksanakan tanggungjawab aku ya Allah perintah atas fungsi dan kedudukan masing-masing. Saya buatlah hak sayanya. Itulah. Ya amat sedih lah, memang sedih.